Karut tak, bukan karut kau ni, karut internet ni. Dia duduk mari hadis merepek-repek. Ini khasiat cuka. Disebut dalam hadis, tidak fakir sesiapa yang ada cuka di rumah. Tuan-tuan tahu, ramai pemotong penoreh getah miskin fakir. Cuka getah dah lah. Cuka dia maksud, saya tahu lah, cuka dia maksud ni khal. Arab panggil khal. Khal ni dia cuka makan. Nabi ada cerita Nabi makan khal tu, tapi khasiat khal semua ni makan tak ada. Ada cuka di rumah jadi tak fakir, tak ada. Ada hadis la jia' man Allah man fi baitihi tamr la ji'ala. Siapa yang ada pada rumahnya, aku sama kau, siapa yang ada di rumahnya tamar, dia tidak ada kelaparan. Lebih kurang begitu hadisnya, tapi mungkin mafhumnya begitu. Tidak ada kelaparan orang yang ada tamar. Bukan maksud bila ada tamar tu bila ada tamar masuk rumah tu kenyang. Ada. Nabi bercakap dalam konteks, maksudnya dalam konteks Malaysia, rumah kalau ada beras tak lapar. Nabi cakap dalam konteks Madinah.